Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke TV PSS As-Sof, Sekolah Agama Menengah Rawang. Saya Akhir Ridwan selaku wartawan anda pada hari ini bersama dengan rakan juru kamera di balik tabir, saudara Izzat Shladi. Untuk makluman semua, pada hari ini Sekolah Agama Menengah Rawang telah mengadakan majlis iftar perdana bersama guru-guru, staf dan warden, yang mana majlis ini bertemakan Asramaku Syurgaku, Transformasi Dewan Makan. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Alhamdulillah telah selesai majlis iftar perdana bersama alumni dan pelancaran projek transformasi Dewan Makan. Bersama saya Ustaz Abdul Hidayah selaku pengarah projek transformasi Dewan Makan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz rumuskan tentang program hari ini? Alhamdulillah, pertamanya saya ucap terima kasih pada TV PSS lah atas liputan untuk projek kita pada hari ini. Pertamanya saya rasa bersyukur dan berterima kasih Alhamdulillah kerana program ini adalah tahun ketiga sebenarnya kita laksanakan projek untuk alumni, iaitu pertamanya dulu tahun 2023 adalah projek TV Android yang juga disumbangkan oleh alumni, dan tahun lepas adalah projek dataran tarbiyah. Dan tahun ini alhamdulillah tahun ketiga kita mengadakan projek bersama alumni, iaitu projek Asramaku Syurgaku, Transformasi Dewan Makan Asrama. Okey. Jadi saya rasa bersyukur, alhamdulillah, terima kasih pada semua alumni, pada semua guru, jawatankuasa yang telah memberikan kerjasama sehingga alhamdulillah kehadiran lebih kurang 400 orang ke 500 orang alumni, dan juga yang paling membanggakan adalah sasaran kutipan kita ialah 70,000, dan alhamdulillah untuk malam ini saja kita telah melepasi separuh, iaitu kita telah berjaya memperolehi sebanyak RM35,000. InsyaAllah semoga target kutipan dan juga program transformasi Dewan Makan ni dapat dijalankan dengan jayanya. Jadi sekian daripada saya, wartawan TV PSS Akhir Ridwan bersama dengan saudara Izzat Shladi selaku juru kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.